Hmm. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kuih. Nah, jadi menu kita pada hari ini berasaskan pulut dan juga kelapa. Jadi di sini saya cuma menggunakan satu cawan pulut sahaja. Kemudian pulut tu macam biasalah, kita akan cuci sehingga bersih selama beberapa kali. Nah, mengikutkan tak lama lagi kita akan menyambut bulan puasa, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua, selamat menyambut bulan Ramadan, dan insyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi kuih-kuih untuk anda berbuka puasa dan juga menu berbuka puasa yang lainnya. Nah, oleh kerana tadi saya cuma menggunakan satu cawan pulut, jadi untuk santannya juga saya guna separuh, manakala separuhnya lagi saya guna air biasa saja. Cukupkan satu cawan macam ini. Jadi jangan letak lebih dan jangan kurang. Kalau letak lebih nanti lembek sangat, kalau kurang nanti jelantah. Sambil tu jangan lupa letak garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG. Kemudian kita gaul rata. Kalau nak letak gula sedikit pun boleh juga, macam saya tak letak. Kemudian kita akan panaskan pengukus. Kalau tadi waktu awal-awal nak panaskan pun boleh juga, bergantunglah. Kemudian kita akan masak pulut tersebut selama lebih kurang 30 minit. Terus kita kukus. Dan untuk bahan-bahan intinya, kerana kita menggunakan inti, jadi di sini saya ada bawang merah, bawang putih, halia, kemudian sedikit lengkuas, dan juga saya juga menggunakan cili kering. Cili kering ni saya guna lebih kurang 10. Kalau letak lebih pun boleh je. Kuantiti bahan bergantunglah kepada jumlah masakan masing-masing. Kemudian tadi saya juga ada udang kering. Kemudian kesemua bahan-bahan tu saya akan kisar sehingga lumat. Kalau misalnya tak nak kisar, nak tumbuk pun boleh juga. Ni udang kering saya guna lebih kurang 3 ke 4 sudu. Semakin banyak udang kering semakin sedap. Kemudian masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Nah, kemudian kita tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kita misal minyak dah panas, bolehlah tuangkan rencah-rencah yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasa, kita tumis bagi jiran, kiri kanan, depan belakang bau, dan bahan tumisan pecah minyak. Sambil tu jangan lupa letakkan garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang guna, yang tak guna boleh skip. Dan juga saya gunakan gula Melaka. Jadi untuk buat inti ataupun serundingnya, kita harus buat sedikit lebih manis. Tapi sebenarnya berbalik kepada selera masing-masing lah. Nak manis, nak kurang manis tu sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian di sini saya masukkan kelapa parut 2 cawan. Nak masuk lebih pun boleh aja. Jadi sebelum masukkan kelapa parut, pastikan ia dah pecah minyak dan anda dah rasa sesuai tak dengan selera masing-masing manis masinnya. Nah, ni kita tinggal gaul rata dan biarkan ia sedikit kering. Tapi saya lebih suka tekstur serunding yang seperti ini, macam masih basah-basah macam tu. Ni seberguna sangat untuk resepi hari ni sesuai. Nak makan dengan nasi ambeng sesuai, nak makan dengan lemang pun sesuai. Okey, ni kita dah boleh tepikan dulu. Sekarang mari kita lihat kita punya pulut. Kalau dah masak, bolehlah sejukkan dulu. Dan sambil tu untuk pembungkusan macam biasa saya gunakan daun pisang dan saya apikan dulu macam ni bagi memudahkan proses membungkus. Kalau tak nak buat macam ni, boleh jemur di terik matahari, tak jadi masalah. Nah, kemudian mari kita ke acara bungkus membungkus. Di sini kita sapukan minyak. Ini wajib, kalau anda tak sapukan minyak nanti dia melekat. Jadi harus sapukan minyak sedikit. Kemudian kita ambil pulut kita ni, kemudian kita letakkan di atas permukaan daun pisang. Ni saya sengaja letak banyak kerana saya memang nak buat dengan saiz yang besar. Saiz yang lebih daripada yang normal yang biasa kita jumpa dekat kedai tu. Sebab apa? Sebab nak buat makan sendiri. Kalau anda buatlah saiz yang normal-normal tu kan, kalau keluarga ramai. Macam saya bertiga je kat rumah. Kalau buat kecil-kecil sampai ke tahun depan tak habis. Okey, kemudian kita tadi ambil serunding, kemudian kita letakkan di atas permukaan pulut. Ni saya suka serunding dia banyak, jadi saya letak banyak. Kemudian kita tinggal gulung-gulung dia macam gini. Simple je kan? Nah, tinggal gulung-gulung saja. Kemudian di bahagian hujungnya nanti kita akan stapler. Kalau tak nak stapler, nak lebih selamat, boleh letak lidi. Tu dia, besar tak besar. Ini kalau buat jualan ni, kenyang. Puas hati orang betul macam ni kan. Ujung-ujungnya kita tinggal stapler ataupun lidikan.
supaya dia tidak terburai waktu kita panggang. Nah, lebih kurang macam ni. Kemudian lakukanlah proses yang sama sehingga selesai. Jadi, kuih kita pada hari ini adalah kuih pulut panggang. Nah, siapa suka kuih yang satu ni? Ini merupakan salah satu kuih kesukaan saya dan menurut saya cara membuat dia sebenarnya mudah aja. Yang cuma banyak proses sikit lah, nak kena buat inti, nak kena apikan daun pisang. Cuma itu je lah yang susahnya ataupun rumitnya. Tapi dari segi pembuatan sebenarnya sama je, mudah saja. Cuma proses yang agak sedikit banyak. Nah, nanti kalau misalnya dah bulan Ramadan, tak tahu nak buka apa, nak buat kuih apa, dah boleh cuba dah buat kuih ni. Mudah pun mudah. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa di dekat rumah. Betul tak? Daripada beli dekat luar 5, sekarang dah RM2. Bahkan sekarang ada yang jual 1 RM1. Tapi ni untuk yang rajin lah. Yang tak rajin, kita tunjuk-tunjuk je lah, ataupun kita beli je lah. Nah, ni sekarang kita akan panggang. Ni saya tak guna arang ke apa, saya guna kuali panggang je macam gini. Sebab dapur arang saya tu dah lama tak digunakan dan arang tak ada, jadi saya tak guna dah. Kalau kita guna yang arang tu lagi wangi kan. Oleh kerana tak ada, kita guna cara moden aja. Ni kita tinggal panggang sehingga permukaan dia tu menguning macam gini. Saya lebih suka kalau pulut panggang ni dibakar dengan sedikit lebih lama supaya dalam dia tu agak garing. Jadi dia tahan lama dan sedap dimakannya. Jika misalnya sudah, bolehlah kita angkat. Ni kita akan sejukkan dululah. Nanti kalau saya tunjukkan panas-panas susah pula. Jadi saya akan sejukkan terlebih dahulu sebelum saya tunjukkan kepada anda. Nah, ni saya dapat lebih kurang 14 biji. Bayangkan dengan saiz sebesar telapak tangan saya yang lumayan jaya ni, dapat 14. Apalagi kalau anda buat dengan saiz normal tu, lagi dapat banyak. Mungkin boleh dapat 30, 35 macam tu. Ni saya nak tunjukkan anda bahagian dalamnya macam mana. Ni tadi waktu panggang harumnya mai tu lebih kurang macam ni. Saya suka kalau permukaan tu menguning sedikit, jadi dia macam garing-garing gitu. Nah, mari kita cuba sama-sama. Gigitan pertama untuk anda. Satu kata, sedap dan sempurna. Pulut dia sedap, serunding dia sedap. Jadi macam ni, kalau suka jangan lupa tekan like, share and see you next video guys. Jangan lupa subscribe. Bye bye.